Seramai 195 pegawai penjara dan pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menerima sijil eksekutif masing-masing pada majlis graduasi di Hotel EDC Universiti Utara Malaysia UUM Sintok. Sijil disampaikan penolong Naib Chancellor UUM Profesor Madya Datin Ali Dajun Abdullah mewakili Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Muhammad Mustafa Ishak. Bagi pegawai dari Jabatan Penjara Malaysia, masing-masing menerima sijil eksekutif amalan koreksional, sijil eksekutif amalan kerja sosial dan sijil amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan SESKKP. Manakala pegawai DBKL pula menerima sijil program persijilan amalan intervensi individu dan kelompok dalam profesyen pembantuan. UUM memberi sumbangan berbentuk ilmu pengetahuan dalam meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sepakaran pegawai Jabatan Penjara sebagai menghargai fungsi jabatan itu yang merupakan komponen penting dalam sistem keadilan jenayah di negara ini. Jabatan Penjara juga meminta UUM mereka bentuk program kepada kumpulan pegawai mereka yang sentiasa berhadapan dengan banduan sama ada di dalam dan di luar institusi penjara. Untuk kerjaya memang amat penting pasal sekarang ni dasar jabatan telah buka kepada kaki tangan untuk terus belajar dan untuk terus menambahkan ilmu dan untuk bersaing dengan lain-lain jabatan khususnya seperti mana yang telah diamanatkan oleh Datuk Seri Ketua Kebarak. Kalau ikutkan tempoh yang sebenarnya 2 bulan bercampur dengan praktikal lah. Tempoh khusus hanya 12 hari di Pusat Koreksional Perlis. Perlu untuk kemajuan kerjaya dalam Jabatan Penjara Malaysia lah. Lebih 100 pegawai penjara telah dilatih dan mempunyai kemahiran kaunseling koreksional sejak modul tersebut diperkenalkan pada 2009.